Alright, kereta Waja MMC auto. Owner datang tadi nampak dia dah pakai FICD, yang FICD besar ni tambahan. Ini sebelum ganti stepper motor baru. Yang ni owner dah ganti stepper motor baru dia tu dekat bulan end of January, masa Chinese New Year punya time. Sekarang ni ada cabut dia punya positif untuk current FICD tambahan, sebab tak boleh dua-dua pakai sekali. Kalau dah ganti stepper motor, FICD tambahan kena buang dulu. So nak tengok dia punya data dulu, tengok macam mana. Alright, dah masuk sikit lagi, kita buat dulu. Okay, dah check dia punya stepper motor yang beli dekat spare part tu. Okay lagi, boleh pakai, kita pakai balik ya. Okay, so sekarang ni FICD tambahan tu dah cabut dah. Okay, masukkan hose balik macam standard je. Okay, tak ada T lagi. Alright, jom kita pergi test drive dulu. Kita setting dah. Okay, sekarang kita cuba startkan kereta, on kunci, tunggu check engine padam baru start. Okay, padam dah, kita start. Klik tu sebab dah not tools ya. Start. Okay, naik dulu, lepas tu turun balik. Okay, tadi start mati sebab dia punya ni, dia punya soket ni pun sudah pernah potong wire tag macam ni. Kita buka balik, kita buat cantik-cantik lah. Okay, kita buat dulu. Cam sensor ni issue. Okay, kita dah pasang soket connector baru untuk cam sensor. Okay, sudah kita ganti baru lah. Okay, tapping kita buat balik cantik-cantik. Okay, start pun okay, tak mati-mati dah. So dia punya step pun cantik. Okay, dia punya step pun sudah okay dah. Alright, ni on aircon. Okay, kalau kita off aircon, okay, dia off aircon, dia berada di 7.5 macam tu. Okay, kita on balik aircon. Cantik lah. On aircon dia akan pergi RPM 8.5 plus minus. Alright, cantik. Kita pergi test drive dulu. Okay, okay, sekarang kita pergi test drive. Terus 3.8, cantik. Mungkin dia punya apa tu, dia punya mounting tu dia gegar dulu. Apa kita try dulu. Tiga tahun dah tak pernah drive kan. Apa buat balik, buat balik je, buat balik biar comfy. Makan cara motor biar comfy. Habis auto ada auto punya spec, menu ada menu punya spec. At least kita masuk gear, dia dalam dia punya spec, jalan tak ada sangkut-sangkut, tak ada nak mati. On aircon pun sudah opsi. Ini on aircon paling besar, paling kecil. Cantik lah. Tengok naik bukit pun okey, selamba je, tak ada hal. Sebab setting dia tu dah okey dah. Cantik. Normal, auto memang macam ni kan. Dia akan skip macam ni mesti sebab dia auto. So kadang-kadang you tekan niat kan, kalau you terus tekan habis dia akan dipping sikit. So you try to macam jalan, lepas tu rasa dah tarik jauh kan, lepas sikit bagi tekan dia akan tukar minyak, dia boleh smooth sikit lah. Itu okey. Sebab you tak boleh pakai FICD tambahan campur sekali dia punya stepper motor yang masih apa dah ganti baru kan. You kena buang FICD tu. Kalau tak, dia clash. Dia tak boleh pakai dua. Dia satu you kena pakai asal, dia adjust by ECU. Kalau FICD tu mechanical bang, dia macam cara bocor angin, buat untuk carburetor engine yang tak ada ECU. Tak kena buang dulu. Kita
tadi kita buang, sekarang dah okey dah. Slow punya time, brake dekat traffic light dia tak kacau lagi. Itu lah. Bukan, dia buat FICD tambahan tu betul, tapi dia cara dia tu kalau boleh ganti balik stepper motor dah okey, tak ada. Mungkin dia tak pasti macam mana dah buat setting tu lah, dia terus masuk FICD. Tengok sekarang ni okey je, pusing, traffic light slow semua okey. Nanti you pandu yang akan rasa. Kalau sekarang ni setting sudah okey kan, lebih jimat minyak tau, sebab dia tak kacau dekat you punya setting dah. Setting sudah cantik. Lepas tu you tekan pun ada rasa power sikit. Sebab kalau you pakai FICD, dia berat tau. Nama dia berat. Dia berat. FICD tu dia menjadikan kereta berat. Lepas tu dia ECU tak dapat kontrol, lagi teruk lah. Minyak kasih buang je. Pakai minyak macam mana tak ada function pula. Dulu kuat pun minyak. Sebab FICD tu. Sekarang ni pakai balik stepper motor, dia akan jaga, okey, bila perlu lebih RPM, tinggikan je RPM. Dia akan kontrol. Kalau loading tak ada macam biasa je, dia rendahkan RPM supaya tak tinggi sangat. Dia akan adjust, semua control by ECU. Kalau you pakai FICD memang tak boleh control. Katakan you turun kereta, buka bonet untuk adjust, kau sekarang nak kurangkan sikit, nanti nak lebihkan sikit, tak boleh. Biasa ni barang ni semua control by ECU. Sampai masa tukar minyak hitam 1 tahun ke 2 tahun macam ni, plus sekali radiator, okey lah. Just pakai macam kereta extra macam tu lah. Simpan untuk macam pagi-pagi pergi pasar ke, minum teh ke, boleh pakai tu. Asalkan rumah ada extra kereta, apa-apa emergency boleh pakai. Tak perlu buat apa-apa lagi. Ini sudah okey, just jaga air, jaga minyak, cukup. Unless you kata nak modify sikit-sikit lah. Modify tu you boleh masuk K20 punya coil. Ya, ni kalau sekarang ni pandu nak pergi Johor ke, nak pergi Penang ke, Kedah ke, Kelantan ke, tak ada isu. Sebab I tengok event temperature semua cantik. Kalau bateri cabut dia kacau lah. Okey, kalau you campur bateri ni, lepas tu kalau you nak pasang balik, nak start dia time, ada cara dia tau. You jangan just pasang, start kereta jalan, tak boleh. Okey, kalau bateri sudah kong ke, nak ganti bateri ke, cabut bateri lama, lepas tu pasang bateri baru, lepas tu start kereta dulu, biar dia running 15 minit. Jangan buka aircon, jangan buka lampu, semua jangan. Biar dia running 15 minit. Kalau dah running 15 minit kan, confirm dia dah sudah panas punya. Lepas 15 minit, offkan engine. Lepas tu start balik, pandu macam biasa, on aircon, on lampu. Pandu macam biasa. Tengok timing dia lari ke tidak. Kalau tak ada lari, pakai macam biasa. Kalau rasa dia ada lari, kena datang balik buat setting lagi. Macam tu je. So yang first tu sangat penting. Lepas install bateri baru, jangan pergi start on aircon semua jalan, dia akan lari gitu. So biar dia 15 minit dulu, biar dia sesuaikan diri dulu. Lepas tu dah okey semua, dah panas semua, offkan engine. Lepas 15 minit, lepas tu start balik, jalan pakai kereta macam biasa. Lepas tu monitor tengok dia okey ke tidak. Ada tu tanya dia. Banyak yang rasa dia pasang balik, dia terus on jalan. Kadang-kadang dia kacau.
Jadi kita berhenti pun tak ada macam ada semput ke, mati-mati ke, langsung tak ada. Timing tinggi ke, semua tak ada. Cantik dah. Dia sudah okey balik. Sebab hari tu you dah ganti stepper motor. Lepas tu lagi ada FICD. So dia terperanjat lah. Dia tak tahu nak ikut mana satu bacaan. Bacaan dekat stepper motor dah ngam, tapi kenapa angin dia lebih? Dia kena tutupkan stepper motor tu. So ada kacau dekat FICD tambahan tu. Macam tu je. Lain tak ada dah. Mungkin tu lah fuel pump problem kot. Mungkin jadi fuel pump pun boleh jadi satu isu. Kalau sebab kereta dah lama tak pakai, takut fuel pump dia masalah sikit. Dia lama tak jalan. Okay, kita buat reverse. Buka tekan mana? Ada tekan belakang. Tekan belakang. Okey. Alright. So cantik ah. Oh, tak ada kacau apa-apa pun. Alright. Masuk di kalau kereta auto dia mesti duduk dekat 708. Okey. RPM. Ini dia punya spec untuk auto. Alright. Okey, dah siap dah. Owner dah balik dah. Okay, bye bye. Okay, bye. Dah, bye.